guys, Assalamualaikum. Okay, so hari ni adalah hari kedua kita dekat Melaka, and our plan is kita nak pergi Famosa Safari Wonderland. So semalam Ani dah beli tiket, tapi hanya tiket untuk Ani dengan Kat je lah. Sebabnya untuk Sofia, kita tak tahu lagi ketinggian dia. Sebabnya kalau tinggi dia bawah 90 cm, dia dapat free. So kita akan tengok kat sana lah kot berapa tinggi dia. Kalau dia small, kita tak payah bayar. Kalau dia tinggi daripada tu, kita bayar. Macam tu. So sekarang kita lagi berapa minit sayang? Lagi berapa minit sayang? 15 minit. Lagi 15 minit. Lagi 15 minit kita nak sampai dekat sana. Sofia ada tidur dulu. Tak tahulah, kalau ikutkan dalam Google, dia buka pukul 9. Ada yang kata buka pukul 10. So kita tengok je lah. Kita akan pergi sana. Ani akan cuba untuk record semua momen-momen yang ada, InsyaAllah. Saya jumpa korang kejap lagi dekat sana. Sofia masih tidur. Biasa pergi drop ayam dulu. Tak payah. Banyak barang. Jauh. Tak apa. Bayar. Famosa Safari Wonderland. RM3.50 untuk entry. Hai, kita cari parking. Iya, dari ya. Kasut dia mana? Ada dalam beg dah. Sekejap. Where's your shoe, Sofia? Mana shoe Sofia? Mana kasut Sofia? Pegang. Kalau jatuh tu nak ada level. Sofia nak pakai shoes ni ke nak pakai shoes sarung? Shoes ni je. Jangan jatuh nak Sofia. Jatuh dah tak ada shoes. We have to be well prepared for Sofia. Ni simpan kat ni. Pegang. Pakai tu dah. Weyo. Okay, jom. Yaya, let's go. Yaya, ikut Daddy. Bobo pegang barang. Jom. Sofia. Meh. So kita dah dapat Elephant in Nature. Kau kedai ya. Ni kalau ada kerja baru ni. Ni 10.45. Ni kita nak kejar yang ini dulu. So kita kena pergi ke Elephant dulu. Dekat mana? Elephant S1. Elephant kat sini. Ha? Elephant dekat S1. So masuk kat sana. Kita masuk dulu. Kat sana lah dulu. Jom kita pergi tengok elephant dulu. Kita masuk ke crocodile dulu sebab baru pukul 10 kan.
Sebab elephant in nature tu 10.45. So, jalanlah dulu. Tak ada lagi, dia tak tengah bersihkan. No crocodile lah. Oh, ya. Bukanlah itu dia berbasuh. Bisnis baru, bisnis baru. So kita tengok buaya, tapi mana buaya? Sebab ada aircon, sejuk sikit. Balik ni. Benar dia pakai ni. Ya, duduk ya. Bagi dia duduk kan. Sira penat. Kedai. Kedai buaya. Tu buaya nak makan. Ha, dia makan. 1, 2, 3 tu. Jelas. Tidur. Ada bahasa. Sampai takut ke? Gajah. Bestnya ada gajah. Jatuh bagi. Tengok tu. Lagi gajah. Nanti gajah mandi. Nanti kita tengok gajah berenang. Kau boleh pusing-pusing. Hai korang, selamat pagi. Muka ni tak make up. Hari ni 30 hari bulan, hari Sabtu. Okay, so the scene is ada orang mandi sebenarnya kat bawah tu. Kat bawah tu ada kolam. Kau nampak tak? Lepas tu macam ni je lah. Dia sebenarnya ni macam resident. Bawah tempat ni adalah mall. Dulunya mall lah kot, tapi sekarang dah bukan mall. Dah tak jadi mall. Macam tu. Okay, so ada cerita kenapa tak banyak footage. Kenapa tiba-tiba footage 30 hari bulan ni keluar, tapi footage 29 hari bulan tu macam setakat tu sahaja. Okay, ada cerita je. Cerita dia adalah masa sampai kat sana okey je, everything is fine. Tiket Sofia kita orang tak bayar sebab Sofia bawah 9 cm. So untuk those yang anak-anak bawah 9 cm, diorang free of charge masuk, tak perlu bayar. So tak ada masalah, dah settle. Sebab ni dengan Kat dah beli berenang. Ni dengan Kat dah pun beli tiket dekat Kelux awal. Kita memang sengaja tak belikan tiket Sofia sebab nak tahu ketinggian dia. Tapi bila sampai sana Sofia tak payah bayar, so okey. So bila dah sampai sana, masuk dalam, tunggu turn, memang ramai gila orang beratur tau. Memang ramai sangat orang beratur untuk masuk ke dalam Safari Wonderland tu lah. Habis. Dah tak ada. Kita kena beli kat kedai. Tadi Sofia macam mandi kat bathtub. Lepas tu biasalah budak-budak kan, lepas dah penat mandi, dia orang lapar. So dia minta biskut. Biskut habis.
Kena tunggu bapak dia mandi sekejap. Sambil tu Ani nak bersiap. Ya. Yaya pergi turun dulu. Bobo nak siap. Sekejap je. Yaya pergi main kat dalam. Okay, bila dah masuk Safari Wonderland tu, agak lama juga kat luar tu sebab tunggu diorang open gate. Tapi masa beratur kat luar tu dah cukup ramai orang dah. Ramai gila orang. So, bila masuk baru dapat yang punya tentative lah. Macam korang nampak kan. Lepas tu kita orang macam decide nak kejar show yang mana dulu. Sebab banyak show. Tapi show paling awal adalah Elephant in Nature. So, masa dekat show tu lah Ani boleh pula pitam. Sebab Ani memang agak tak sihat sebenarnya. Sebab before ni kan ada yang cakap kan yang Sofia tak sihat. Tapi dia dah better Ani pula. So bila cerit-berit ni kat Ani, masa show tu Ani sumpah rasa nak pitam. Nasib baik dekat dalam tempat tu ada toilet. So Ani memang pergi toilet. Kejap pergi toilet, kejap masuk toilet, kejap keluar toilet. Macam tu. Ani pun keluar belum sampai show tu habis. Ani keluar, Ani cakap kat Kat, boleh tak kita balik? Saya tak tahan. So, kita orang balik guys. Tak boleh lah, ni make up orang besar. Yaya kecil lagi. So, bila show tu habis, Ani duduk luar dah. Ani memang dah duduk luar. Adik make up. Ani memang dah duduk luar dah. Ani memang tak tahan. Ani memang cakap kat Kat, tak boleh. Kalau Ani stay dekat situ sebab orang ramai. Lepas tu panas pula tu. Macam tu. Ya, tu. Iya. Lepas tu panas pula tu. Ani dah. Iya. Ni tak boleh. Ni orang besar ni adik-adik main ni. Ni macam ni. Lepas tu Kat cakap, okay, kita baliklah. Nasib baik Kat. Mulanya Kat pun macam, I know that dia macam nak lagi. Sebab dia okay, dia sihat je. Yang tak sihat ni saya. Lepas tu, dah macam tu, Kat cakap, okay lah, jom balik. Sebab dia pun kesian kat Ani. Sebab memang Ani macam tak tahan gila. Ani cakap kat dia, ke awak nak pergi, saya stay je kat satu tempat, awak dengan Sofia pergi jalan. Macam tu. Dia kata, tak apalah, kita balik je. Memang dalam kereta, Alhamdulillah ni. Kalau tak ni memang buat malu diri Ani. Ani mungkin akan pengsan kat situ and Kat akan angkat 2 baby. Sebab memang ni rasa nak pitam orang. Rasa perut memulas sebab memang tengah cerit-berit kan. Tak tahulah penyakit. Mungkin berjangkit dengan Sofia kot. Macam tu lah cerita dia. So, kita orang tak habiskan kita orang punya trip tu. Tapi saya macam bersalah jugalah dengan Sofia. Sebab dia tak dapat tengok habis. Sebab kalau ikutkan banyak lagi show yang best-best. Show kucing, kita orang boleh naik train banyak-banyak kali kat dalam tu. Sebab kalau ikutkan dia sampai pukul 3 petang habis dia punya show tu. Macam tu lah korang. On the way nak balik ke Airbnb, Ani muntah banyak gila kat jalan raya. Masa tu Kat berhenti dekat traffic light. Aku buka pintu terus muntah balik. Okay, so gitu je lah. So untuk hari ni kita orang dah sepatutnya bergerak balik ke Johor. Tapi before that Ani cakap kat Kat, Ani nak request shabuyaki. Tapi Ani tak tahulah dia akan boleh makan ke tak. Tapi Ani teringin. So kita orang kena pergi shabuyaki dulu, cari breakfast dulu kejap lagi, and then baru boleh bergerak balik ke Johor lah. Kalau Ani tak habiskan video ni, Ani takkan post video ni. So Ani kena habiskan. Masalahnya masa dekat Safari Wonderland tu, yang sakit ni saya, cameraman yang sakit. Bila camera woman yang sakit, siapa yang nak record? Tak ada. So, tak adalah footage best sangat. Cuma memang nampak Sofia very excited. Sofia very happy. Dia memang macam seronok lah. Dia seronok. Okay, so tu je lah korang. So hari ni kita tengok plan kita apa. Nanti Ani update kat korang. Rasanya kita pergi makan juga hari ni. Sebab tak ada aktiviti lain dah. Okay. So nak pergi apa, kalau macam kita nak buat macam trip, pergi jalan-jalan dekat tempat-tempat tu pun Ani tak berapa sihat. Sofia pun baru lepas lega daripada sakit dia. So
Saya tak rasa lah kita orang akan mampu untuk bertahan dekat tempat-tempat panas yang begitu lama lah. That's all dulu. Jumpa korang kejap lagi. Kejap lagi nak update kita pergi buat apa. Okay? Penat lelah kau sembunyikan, dengan senyum kau kuatkan. Di setiap langkah dan ujian, kau tetap jadi kekuatan. Tak pernah kau minta dibalas, cukup aku ada di sisi. Namun hati ini tak